Baru-baru ini, pelakon Ramona Zamzam berkongsi satu pandangan yang agak menarik tentang perbezaan sikap antara artis dan pempengaruh ketika menghadiri sesuatu acara. Menurut Ramona, atau nama penuhnya Ros Ramona Khadira Mohamad Zamzam yang kini berusia 35 tahun, dia sendiri perasan ada satu perbezaan aura yang agak ketara bila berada dalam majlis yang sama. Katanya, kalau bertemu dengan rakan artis seperti pelakon atau penyanyi, suasana biasanya lebih santai. Mereka lebih mudah bergaul, senang berbual dan nampak lebih rileks ketika berada di acara. Ramona mengakui dia sendiri kadang-kadang tertanya-tanya kenapa situasi itu boleh berlaku. Namun, menurut andaian peribadinya, mungkin ia berkait dengan persekitaran kerja dalam industri hiburan. Artis selalunya memang sudah biasa bekerja dalam suasana yang dipenuhi ramai orang, dari pengurus, kru produksi, rakan artis sehinggalah pihak media. Jadi mereka mungkin sudah terbiasa berinteraksi dengan pelbagai jenis individu. Berbeza pula dengan pempengaruh. Menurut Ramona, ramai pempengaruh sebenarnya bermula dari dunia media sosial. Jadi ada antara mereka yang lebih selesa berinteraksi di alam maya berbanding dalam situasi sosial sebenar. Sebab itu katanya lagi, bila hadir ke sesuatu acara sekarang, dia sendiri sudah boleh rasa perbezaan aura antara selebriti dan pempengaruh. Aura itu katanya memang berbeza. Perkongsian Ramona ini muncul selepas personaliti media sosial McCune sebelum ini berkongsi pengalaman kurang menyenangkan ketika berjumpa dengan beberapa pempengaruh di sebuah acara. Dalam cerita yang dikongsikan McCune, dia mendakwa ada segelintir pempengaruh yang dilihat mempunyai aura agak diva ketika berada di majlis tertentu. Perkongsian ini akhirnya mencetuskan perbincangan dalam kalangan netizen. Ada yang bersetuju dengan pandangan tersebut, tetapi ada juga yang berpendapat ia bergantung kepada individu masing-masing. Apa pendapat korang pula? Betul ke vibe artis dan pempengaruh memang berbeza bila jumpa di acara sebenar? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.